brisk walk ni efektif ataupun tidak dalam kita punya harian. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, brisk walk ni bagus ataupun tidak, korang kena follow kita dulu gang. So gang, jom. Brisk walk ni adalah merupakan salah satu senaman ataupun larian tapi versi yang lebih mudah. Kini korang just perlu berjalan, pusing taman, pusing rumah, tak kisah. Tapi dengan kadar pace yang biasa-biasa. Bila korang selalu asyik berjalan, iaitu brisk walk, korang boleh bakarkan diri dengan lebih cepat berbanding kalau korang berlari tanpa hala tuju. Brisk walk ni sangat bagus kalau korang maintainkan korang punya pace ataupun cara berjalan. Brisk walk ni juga bagus untuk orang yang overweight, untuk orang yang baru nak start larian. Brisk walk ni mampu mengekalkan korang punya heart rate, bagi dia punya heart rate stable dan mampu push untuk korang nak buat larian selepas korang brisk walk. So ada beberapa kasut sebenarnya yang memang bagus untuk brisk walk. Antaranya daripada brand Ortus 8 Hyperblast 2.1, daripada brand SC Nova Blast 5, daripada brand Adidas Evo SL, dan juga beberapa brand yang lain yang juga bagus kalau korang nak buat brisk walk. Janganlah korang judge kalau siapa-siapa yang korang jumpa kat taman yang duk buat brisk walk tu, sebab sebenarnya diorang bersenam, bukannya diorang jalan saja-saja. Jadi korang rasa betul ke bagus brisk walk ni? Cuba korang try komen kat bawah. Jadi yang mana berminat untuk dapatkan kasut-kasut yang baru saja saya bagi tahu tadi, korang boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu ataupun beli secara online.